Tok Maslin. Uish. Cekang lah kata soto-soto pun macam hang lari oi. Ish. Sungguh luar biasa. Mau ditarik je. Ni kejap dia angkat ni. Angkatlah sendiri. Boleh mana you rasa boleh angkat dia. Angkat. Alih dia. Cantiknya Mami, gulai Rafi kita. Oh. Ish. Sungguh luar biasa. Dah ya kita nak frozen ni? Dah no? Dan lebih 12 jam. Tapi ada satu orang kaya Bukit Jelutong tu hari, dia dah order 50 bungkus dia ada. 50 set. Luar biasa. Dikala designer lain tengah buat KL Fashion Week, mantan designer tengah tomes nasi kandak. Kalau lah dia patau kata masa depan fashion tu akhirnya ke dapur jua. Ish. Macam Mami nak sotong ni. Sendat lah kata. Oi. Telur melempah. Tersemboi. Yang ni termonyeh telur dia. Ni macam telur besar pakai stok dalam kecil dia lagu ni. Tak, bukan. Macam hang Emis. Jantan tapi pakai stok dalam perempuan je lah. Terlebih ke tepi. Kalau bang. Hani buat apa nama? Mi tulang. Mi sup tulang. Oi mak hang. Aku nak cop pasport negara mana pula aku ni ya? Aku kan suka cop pasport. Kan nak berjalan pula lah tu. Tak ni cili jeruk. Tak buat Banyak sikit kita baik je hang ni. Tapi tak pedas pun ada try sikit. Ya banyak Mami saya tak makan mi ni angin. Sudah. Mami tak kira bun sikit. Dah. Hanya aku nak try kuah rojak yang aku dah buat dia simpan dalam tirai untuk nasi kandar punya jualan tu. Sampai Makau kuah rojak. Meh. Kau kecil-kecil sikit lah.
Rojak dulu. Bismillah. Luar biasa. Luar biasa. Ni aku campur tak? Dua kuah. Amy! Amy Ja? Amy Ja baru sampai. Nah. Ui, Cuk rasa, cik. Makan. Ni ada. Benda tu ada. Makan. Ya. Mau mangkuk. Memang. Ada cuih dalam mangkuk ni saja. Mangkuk kecil tu senang. You ayam you nak ayam? Tak ayam. You? You nak pingsan je sebab naik tangga. Ini ayam ke daging yang bergulung ni? Ini Upin punya ayam. Pakai je gulung no. Gulung lah tu. Hai, penat lah. Coba ni kan. Antar ke Ya, ada mobil tu. Ya sama-sama. Boleh depan dapat tutup. Boleh. Tak, dia maju dikit tau. Maju dah. geram kau. Dah. Kalau dia kat depan. Nah. Di sini. Kami di sini. Kejap ya. Nak pergi jauh tu je. Mana? Di mana? Di depan tu, Mami. Ya Allah. Pabrika. Kenapa diberhenti ya, Pak? Dia kena slow-slow sebab dekat sangat. Thank you, Fran. I bagi you balon. Thank you. Sampai dah. Oh, dia bangunnya separate. Dah dalam tu ya. Oh, di sini. Kan kita masuk dalam. Berkit. Ini ada pihak mana? Itulah. Malaysia pun tak ketahuan. Assalamualaikum. Dia Datuk Maulid Salman. Oh betul lah wangi. Paling kan cakap wangi. Dulu saya berjilbab, tapi sekarang tak sudah. Yang penting hatinya baik ya. Auratnya tak apa-apa. Amin. Baju tu saya kat sini jual sos kita. Ini baju. Baju apa yang hari tu? Oh. Kat sini kan supply sos tu sudah. Retail jadi bagilah. Tapi desain di sini beli kat sini ke? Mana? Desain yang Sos ni? Malaysia beli Swarovski kat sini. Ada juga tapi sikit-sikit. Tapi orang ejen orang kat sini siapa? Ui. Ejen Swarovski kat Sekarang ni tak ada. dekat Indonesia pun tak ada. Soal lah yang uruskan Asia. Orang Asia punya. Sekarang ni kita yang jadi distributor dekat. Nak kirim kerja ke apa? Itu zaman. Itu di zaman. Kita sama putih kan? Orang lawak kita. Di sini seronok kita duduk. Ini barang kalau nak. Tak boleh duduk sini.
Ayam goreng keras. Dua. Aliza bawa nak belanja. Ujung Pandang. Sama cumi telur bakarnya 2. Suami makan. Hmm? Es jeruk. Es jeruk. Dah order kan? Jeruk juga. Kalau makan seafood ni kenapa minum air kelapa? Air kelapa. Tu. Saya tak makan banyak ni, rasa-rasa je.